Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, video kali ni aku tunjukkan cara buat asap yang banyak untuk mengalau atau membunuh nyamuk atau serangga yang lain menggunakan penyembuh pokok atau tanaman. Sangat mudah dan senang. Okey, mula-mula korang pergi kedai Mr. DIY. Kau ambil penyembuh pokok atau tanaman. Kau ambil tos nozzle 1. Kau ambil gas tin 1. Kau ambil berus periuk yang kasar 1 dan jaring dawai lebih kurang 1 kaki. Hose transparent lebih kurang 1 kaki, hose clip 1 atau 2 biji, hose pipe tembaga 1 meter lebih kurang dan juga 2 layar kabel tie. Okey, kau cari besi atau benda keras yang sama saiz dengan nozzle tu. Lepas tu kau lilitkan 5 ataupun 10 kali lilitan. Buat macam tu. Pastikan hose copper yang bawah dan yang ujung ada jarak 5 cm atau lebih untuk muncung asap dan hose transparent. Okey, nak tahu lebih lanjut boleh singgah di YouTube channel aku dekat bio profil TikTok ada link YouTube. Boleh klik dan boleh sambung video ni. Sekian, terima kasih.